Salah betul lokasi ni. Aku nak claim minyak subsidi pun dia boleh bagi alasan sistem tengah down. Hai Ras, dah T20 pun nak claim subsidi ke? Ni lagi satu. Kes tu lelaki ke perempuan? Kalau ada perempuan tu faham-faham je lah bro. Kerek kau tahu. Lantak tak fikir lah. Aku nak tanya sikit ni. Jalan yang kita lalu ni, trafik memang busy teruk lah. Kau tahu jalan shortcut tak? Tak, pakai Waze je lah. Kau tanya aku pasal jalan ni, apa kau ingat aku driver ke? Amboi kau. Akulah yang kena bawa kali ni senang banyak betul kau ni. Alah, sikit je. Duit minyak pun aku bayar tau. Lagipun kereta aku. Tak salah pun kau jadi personal assistant aku. Untung aku ada member swim macam kau ni. Alhamdulillah brother. Tak ada apa-apa dah kot. Kita dah boleh gerak ni. Okey, jom. Bro, kalau kita dah sampai sana, kau jangan lupa aku pula. Tiba-tiba je kau ni. Yelah, aku faham. Kita ni memang dah lama duduk serumah. Sampai masanya juga kita kena cari laluan masing-masing juga kan. Yelah cik, kau seorang je aku dah biasa dengan perangai kau. Nak hadap perangai-perangai budak KL ni, entahlah buat semak otak aja. Masa depan bro, tak payah pedulikan mulut orang tu. Laluan alternatif ke Pantai Batu Layar, Johor. Weh, dah bagi jalan shortcut ni bro. Dah sampai simpang kedua, kau belok kanan terus ke Pantai Batu Layar. Alright. Belok kiri. Time ni jugalah nak sakit perut mat. Aduh, benda lah kau ni. Tadi tak nak berak, sekarang baru nak tergesa-gesa. Yelah, sebab nasi goreng yang kau masak tu lah aku sakit perut tau. Weh, asal kita follow rapat je. Ada apa-apa ke? Entahlah dia, biarkan je lah. Macam tu je dia potong Myvi kau. Bagus juga jalan yang Wiz bawa ni. Sunyi je Mat. Kalau boleh kau speeding lebih boleh juga ni. Tak payahlah. Kereta kau lembab. Sial kau. Kereta ni lagi. Asal Kemudian, belok kiri. Belok kiri. Weh, kereta tu belok kiri asal. Macam tak betul je. Anda akan tiba di Pantai Batu Layar Johor kira-kira 12 km sejam dari Lebuh Raya Utara. Anda sedang berada di laluan Pantai Batu Layar Johor, kira-kira 32 km sejam untuk sampai ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Apa hal ni, Ras? Manalah aku tahu. Kereta kau yang masalah ni. Kau servis ke tidak kereta kau ni? Ras, kalau ada curang macam ni kau jalan kaki pun tumbang. Kau cakap pasal servis baru semalam dah, sial. Kau ni pekat tu bangsat. Aku tanya kawan aku mana? Mana kawan aku? Ras, kau mana? Kau siapa? Apa kena-mengena aku dengan kau? Bersama aku sekarang. Mana? Tolong bangun. Kau nak apa ni? Tolonglah. Apa hal kau ni? Mimpi ke? Bro, kau dekat sini merepek apa kau ni? Habis tu, aku ni siapa? Toyol. Aku mimpi rupanya. Sumpah weh, aku mimpi seorang perempuan ni. Sekejap, kau mimpi? Baru-baru ni aku mimpi juga. Tak tahulah, tapi apa aku mimpi tu macam aku tengah bawa balik mayat. Tempat dia sama macam ni.